Hari ni kita nak pasang silikon ya, untuk throttle grip lah. Ini macam Zontas 350E dia selalu rosak lah sebab dia lembut sangat. Jadi kita akan pakai yang silikon ni. Okay, dia ada pull direction ya sini. Okay, kita masukkan. Okay, masuk sampai rapat. Kita tarik. Okey. Betul. Kita akan buat sebelah lagi lah, belah sana. So, full direction belah sini. Settle. Boleh pasang balik handguard. Kita pasang kalau korang ada yang tak cukup kan, yang ni dia macam skinny ke, korang boleh adjust guna angin lah. Tembak masuk angin, bagi dia kembung macam balon. Lepas tu korang adjust lah, boleh adjust. Ni sebab aku adjust lah. Sama juga belah ni. Juga belah ni nampak. Okey, kita dah adjust bagi penuh ngam-ngam cun. Ni masalah Zontas 350 ini dia selalu koyak lah dia punya throttle grip yang original tu. Tambah-tambah kalau yang selalu pakai heated grip kan, dia lembut. Kalau tinggal 8G dia tak lembut macam ni. Okay, settle.